Lama tak makan lepak pisang. Ingat arwah nenek. Warung dia macam dalam kampung. Oh, Abah, semoga sihat, Cik. Ni Pak Bob. Program ni kat Paroi dulu. Main ke sana. Lepas tu ayah dengan mak tak sihat. Tu saya balik sini. Ni kat sini pula. Sedap tak? Dia makan yang tofu sedap dia kata. Budak-budak tak pernah menipu bang. Betul. Kita nak pergi Kuala Sungai Baru, kita nak pergi kedai warung Pak Bob. Oh ni kedai dia, dah sampai. Okay geng, kita dah sampai warung Pak Bob. Ni dia. Minum petang di warung Pak Bob. Pak Bob siapa? Pak Bob tu ayah saya. Oh ayah. Dia tak sihat. Tokek warung ni Pak Bob. Nak ayam niaga. Lepat kita ada lepat pisang, ada cop badak dengan pulut panggang. Yalah kuih-kuih lah ni, tahu sumbat semua ada. Si goreng, si ayam semua ada Oh ni warung Kak Z kita ni, warung Pak Bob. Ni Pak Bob kita. Kita boleh support lah. Ni dekat Kuala Sungai Baru, ni kampung nelayan Kuala Sungai Baru. Yang paling orang suka kat sini laksa dia. Ikan aja ni. Tak ada campur-campur apa-apa. Tak ada pakai sardin ke, tak ada. Rojak dia, mi kari dia. Biasanya budak-budak kampung lah yang datang kat sini. Tapi hari ni aku nak ajak korang orang luar datang dekat kampung nelayan Kuala Sungai Baru ni untuk support laksa dia. Harga dia RM6 je. Ais kepas semua ada kat sini. Bismillah. Laksa orang kampung ni. Yang ni dia guna laksa gemuk-gemuk macam saya. Bismillah. Serius lah, air tangan orang kampung memang tak ada challenge punya. Wah, rojak dia. Pulut panggang ni, bismillah. Kak, pulut panggang buat sendiri Pulut panggang buat sendiri tau. Malaysia ni ketika bercuti.